Ini kalau dapat terjun ni, memang cooling ni. Subhanallah. Okay, kita dah sampai ke Bosna River di Sarajevo. Dia macam satu kawasan park yang ada sungai yang cantik kata dia. So dekat sini dia relax, santai, tenang. Selepas perang, kawasan ni memang sangat tak terjaga lah, penuh dengan sampah dan sebagainya. Dan hasil inisiatif orang muda, dikatakan orang muda dekat Sarajevo ni, mereka membersihkan kawasan ni. Dan juga terus kerajaan letakkan reserve, tempat sebagai reserve. Jom kita tengok sungai Bosna yang sangat indah. Okey, ini salah satu jawatan yang kecil dekat sini. Banyak lagi. So kita tengok sungai Bosna. Hai. Ini kalau dapat terjun ni, memang cooling ni. Subhanallah. Sejuk lah, dia cakap sejuk sungai ni, walaupun sama sejuk. Dia saya tengok satulah, sungai-sungai beza dengan negara Balkan lain. Dekat Bosnia ni, sungai dia panjang dan juga lebih lebar tau. Saya tengok dia sangat bersih, sejuk, dan dia menyebabkan kawasan-kawasan sekitar yang berdekatan dengan sungai ni, suhunya sangat-sangat selesa, cozy, damai. Beza dengan kita pergi bazar, hiruk pikuk kan. Tapi dekat sini lebih tenang. Tengok tu, best kan, solat dekat park. Relax je pelancong solat. So itu je sekitar sungai Bosna di Sarajevo ni. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.